Aku baru pindah ke Pangsapuri ni. Kena halau dari rumah sendiri. Puncanya, isteri aku hilang dalam 5 tahun lepas. Tak dijumpai hingga sekarang. Hilang entah ke mana. Semua orang salahkan aku. Ada kata aku bunuh Ira. Kejamnya korang semua. Kini, aku terpaksa tinggal sementara di Pangsapuri Uzur ni. Lampu ni pun macam faham situasi aku. Aku adalah mangsa. Tapi semua orang anggap isteri aku itu mangsa. Aku teraniaya. Aku yang terpaksa mengalah. Harta yang kukumpul ditahan atas dasar bawah siasatan kes. Siapa kau? Dia? Mana dia? Aku berhayal ke? Sudah. Rumah ni berhantu ke? Hello Lan, aku dengar ada kes pembunuhan kat area blok kau tu. Aku tak perasan lah Rizal. Baru habis kemas rumah. Tapi apa-apa hal, hati-hati ya duduk kawasan baru tu. Okey Zal, thanks banyak. Esok kita jumpa di office. Okey Lan. Ada juga kawan office aku caring ke aku. Walaupun gayanya macam menyakat. Kes pembunuhan. Kenapa berlaku pada masa minda aku ni serabut dan sesak? Dah seminggu aku duduk Pangsapuri ni. Kenapa aku selalu nampak kelibat lelaki bertopeng tu? Tak payahlah difikirkan sangat. Lelaki tu. Aku macam ternampak dia tadi. Khayal lagi ke aku ni? Siapa tu? Kenapa ikut aku? Jangan ikut aku. Kau siapa? Assalamualaikum Tuhan. Saya nak buat laporan ni. Penting sangat. Waalaikumsalam. Duduk dahulu. Berikan IC awak. Sabar dulu. Bertenang. Terima kasih Tuan. Okey. Saya Azlan Hamidun. Macam ni, saya rasa ada orang ikori saya. Baju hitam dan muka bahagian mulutnya bertutup. Awak nampak dia di mana Azlan? Boleh jelaskan pada saya? Saya nampak bayangan kelibat melalui cermin. Saya rasa pembunuh ni ada kuasa melalui cermin, Tuan. Okey Azlan. Awak ni biar betul. Rekod awak ni dalam 5 tahun lepas ada kes kehilangan isteri awak je. Betul, Tuan. Sampai sekarang seluruh keluarganya salahkan saya. Sampai saya kena halau dari rumah sendiri. Azlan, saya fikir awak stres ni. Baik awak balik tenangkan diri. Banyakkan zikir dan berdoa lah agar dijauhkan dari gangguan. Tuan, saya rasa pembunuh dalam cermin tu lah yang buat kes bunuh baru-baru ni, Tuan. Percayalah, Tuan. Tak apa Azlan, bawa bersabar. Awak balik dulu, tenangkan fikiran. Kami pihak polis akan jalankan siasatan, ya? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Hello Rizal. Ada apa? Lan, baik kau hati-hati. Ada kes kedua pembunuhan dekat blok apartmen kau. Siapa yang mati, Zal? Kau tengoklah kat FB ke TikTok ke, tengah viral tu. Isterinya mati kena tikam bertubi-tubi. Rumah ground floor blok kau tu. Okey. Zal, aku cek dulu. Ingat ya Lan, balik rumah tu hati-hati.
Atau kalau kau takut, tidur je rumah aku. Okey Zal, tak apa. Aku okey je. Thanks. Okey, ingat dia Lan. Assalamualaikum. Pembunuhan. Ya Allah. Rasanya aku nampak si mati itu semalam. Sakit kepala aku ingatkan perkara tu. Aku mesti dapat kepastian dari pembunuh dalam cermin tu. Siapa kau? Kenapa kau bunuh orang? Kenapa perlu risau? Kan kita buat sama-sama. Apa kau cakap? Kau kata aku buat? Aku bunuh mereka? Kau masih tak ingat? Kita kan dah hapuskan isteri yang tak guna tu. Ira. Aku tak bunuh Ira. Kau tipu. Mereka semua patut mati. Kita bebas. Kita menang. Penipu. Aku tak buat. Aku tak bunuh. Aku sayang Ira. Kau dah terlambat, Lan. Kita dah buat semua. Benarkah aku yang bunuh Ira? Aku yang campakkan jasadnya jauh ke gaung dalam. Ini memori aku kah? Why? Ini memori aku kah? Jahanam kau. Pergi kau. Pergi mampus kau. Maafkan abang, Ira. Aku tak berniat bunuh kau. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tak nak jadi pembunuh. Lan dah jadi gila. Hebatlah perancangan kau, Rizal. Nanti dia dah disabitkan sebagai pembunuh, kita ambil milikan sahamnya. Sayangku Ira. Hebat Ira. Ada masanya. Dalam hidup ini, kita melihat mangsa itulah yang lemah dan perlu dilindungi. Sedangkan kelemahan itulah perangkap yang membunuh.